1, 2, 3. Sebagai seorang guru, kita adalah penjawat awam yang menjadi contoh terhadap masyarakat. Budaya kelas pertama bermaksud mengamalkan sikap terbaik mereka dalam profesi pendidikan. Mari kita lihat 5 faktor utama yang membentuk budaya kelas pertama seorang guru. Okey, yang pertama adalah fizikal. Guru yang menjaga kesihatan tubuh akan lebih cergas dan bertenaga untuk mengajar. Sebagai contohnya, guru yang melakukan aktiviti senaman pagi bersama murid-murid menunjukkan teladan gaya hidup yang sihat. Inilah tanda budaya kelas pertama. Guru yang berhemah dalam mengawal emosinya akan mewujudkan suasana pembelajaran positif. Contohnya, apabila murid membuat bising dalam kelas, guru perlu menegur dengan tenang, bukannya marah melulu. Cara ini menunjukkan profesionalisme guru adalah kelas pertama. Yang ketiga, intelektual. Guru kelas pertama sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran untuk memberi pengajaran berkualiti. Misalnya, guru yang mengikuti kursus dalam talian dan menggunakan teknologi baharu di bilik darjah, itulah budaya profesional berintelek tinggi. Itulah maksud guru kelas pertama. Yang keempat, iaitu kewangan. Sebagai penjawat awam, guru perlu menguruskan kewangan dengan berhemah. Sebagai contohnya, merancang perbelanjaan gaji bulanan dengan baik supaya tidak terbeban, serta menggunakan peruntukan sekolah secara telus. Itu membuktikan integriti budaya kelas pertama. Okey, kita pergi kepada faktor kerohanian, iaitu akhir sekali, guru yang berpegang pada nilai kerohanian akan berintegriti dan amanah. Misalnya, guru yang jujur dalam menanda kertas peperiksaan muridnya tanpa pilih kasih serta mendoakan kesejahteraan muridnya. Itulah kekuatan rohani yang menyokong budaya kelas pertama. Ada satu hadis tentang amanah dan kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." Hadis riwayat Abu Daud Al-Tirmizi, hadis hasan sahih. Hadis ini sangat berkait rapat dengan tugas seorang guru yang perlu jujur dan beramanah. Contohnya dalam menanda kertas peperiksaan, mendidik tanpa pilih kasih serta mendoakan kebaikan murid-muridnya. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.